Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abang saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan sushi dan ayam Korea juga. Lepas tu kat sini pun ada sushi yang jenis baru punya tepi-tepi ni macam tahu macam tu. Gitulah pada menu kali ni juga kawan mak Najwa yang belanja. Gitulah. Menu ni sedap-sedap ya Najwa rasa sebab ada ayam Korea juga gitu. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload tanpa melanggar masa. Jomlah kita mula. Bismillah. So jomlah kita mula rasa. So Najwa nak rasa yang sushi baru ni dulu, tapi tak tahu orang panggil apa. So, kita ambil. Ini Najwa tak tahulah dia punya atas tu apa. Yang Najwa tahu yang ni je. Yang ni, lepas tu yang tu ayam, lepas tu yang ni octopus ni. Sebab dia macam octopus macam tu. So jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Manis tak kurang rasa dia sumpah sedap. Sedap gila. Kat sini mak ada macam-macam perisa je. So nanti Najwa rasa satu persatu. Najwa nak rasa yang ni dulu. Yang ni ayam kat atas dia. Bismillah. Pedas dia tu ada rasa pedas manja-manja. Sedap lah. So nanti nak rasa ayam Korea pula. Sebab nanti nampak macam menarik macam tu. Jomlah kita rasa. Ui, korang panas-panas lagi. Ni memang baru buat. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas ke bagi mom? Bagi aku pedas. Rasa dia korang rasa dia manis, pedas yang Najwa suka sangat. Suka gila. Sumpah nikmat. Ayam ni Najwa buat sendiri je korang. Sebab Najwa tak tahu nak cari kat mana. So Najwa buat je lah sendiri. Lagi sedap. Makan pedas-pedas ni dengan ayam Korea ni time hujan ni memang sedap korang. Tengah turun hujan tau. Memang mantap bila. Ni ada samyang juga je. Sushi samyang. Bismillah. Bismillah. Isi ayam dia lembut gila korang.
Nampak sedap. Ngaji macam tuna pula ya. Tuna ke bawang Bawang. bawang. Nampak. Besar gila korang. Sumpah sedap korang. Dia punya sos tu yang dia suka sangat. Guys, Naja pun rasa dah kenyang sangat ya. Menu kali ni ayam dia Naja suka dia sebab pedas, manis, cukup rasa lah bagi Naja. Gitu. Alhamdulillah guys, Naja pun dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So sampai sini saja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarahaya.